Angkasawan Negara Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Shukor Al-Masri Sheikh Mustafa berkongsi detik istimewa melibatkan anak keduanya, Sofia Natasha yang berusia 12 tahun apabila kanak-kanak itu berangkat ke Universiti Oxford di United Kingdom untuk mengikuti program kepimpinan selama seminggu. Guys, sebelum kita lanjutkan dengan topik inspirasi ini, jom subscribe Drama 2. Perkongsian tersebut dimuat naik menerusi Instagram dalam bentuk video yang menyentuh perasaan. Ia dirakam sejurus beliau tiba dari Sukan C di Thailand, di mana beliau bertugas sebagai pengurus pasukan taekwondo negara sebelum bergegas menuju ke pintu C22, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Beliau memaklumkan bahawa walaupun waktu yang ada amat terhad, pertemuan singkat bersama anaknya di lapangan terbang sudah memadai untuk mengubat rindu dan membawa makna besar sebagai seorang bapa. Hari ini Tasha berlepas ke Universiti Oxford, United Kingdom untuk menyertai program kepimpinan selama seminggu. Syukur sempat juga berjumpa di lapangan terbang, tulisnya. Dalam hantaran yang sama, Dr. Sheikh Muzaffar turut menyampaikan doa serta harapan agar peluang menimba pengalaman di universiti tersohor dunia itu dapat menyemai semangat dan mendorong anaknya untuk terus berani mengejar cita-cita yang tinggi.